Jabatan Imigresen akan membatalkan semua pas lawatan kerja sementara PLKS yang dikenal pasti diluluskan secara tidak teratur selain mengesan keberadaan pemegang pas berkenaan untuk tindakan lanjut. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakira Syakban berkata, tindakan itu adalah langkah pertama yang diambil hasil penemuan berkaitan kelulusan PLKS yang tidak mengikut prosedur yang didedahkan menerusi OPCRAC bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Beliau berkata jabatan itu akan mengesan lokasi semua individu terbabit sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya pada 31 Julai. Tapi apa yang berlaku dalam kes ini, dia melibatkan orang dalam dan orang dalam yang tahu berkaitan dengan sistem. So kerana itu dia boleh penetrate dengan dia memasang dongle, dengan software dimasukkan dalam kita punya PC. So kerana itu perkara ini dia boleh diakses di luar daripada ini, dan dia menggunakan ID pentadbir itu untuk create ID palsu untuk meluluskan semua yang PLKS yang diluluskan secara tidak teratur itu. So that's dia punya modus operandi lah. So semua yang PLKS yang telah diluluskan kita akan batalkan kerana dia tidak memberi hasil kepada kerajaan, dan kita akan mencari di mana mereka-mereka ini yang berada. Kemungkinan dia bekerja di syarikat-syarikat tertentu dan sebagainya. So kita akan cari dan kita akan ambil tindakan lanjut lah berkaitan dengan perkara itu.